Pakcik, Dr. Mujahid bukan ahli parlimen. Mana boleh jawab sidang khas parlimen? Ni kawan pakcik, dia nak menyampuk keturunan Arab macam Syed Saddiq dengan keturunan Eropah macam pakcik ni. Sedang berbahas. Padahal dia tu Kemboja yo. Tu pun pakcik jumpa kat KM Plaza kemarin. Nama pun sidang khas parlimen, Nanat. Kuasa PM diguna kuasa speaker tu panggil. Bawah Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Dewan ataupun jawatan kuasa yang diberi kuasa tu boleh memerintahkan seseorang hadir ke hadapan Dewan ataupun jawatan kuasa dan mengemukakan dokumen. Yang pilih tarikh Dr. Mujahid pergi luar negara, Perdana Menteri bodah ni apa hal? Ni perihal rakyat umat Islam Malaysia ni. Setiap jawapan wajib rekod dalam Hansat tu. Hansat Parlimen tu. Jangan lagi-lagi. Batu buruk kau lah pakcik. Kau ingat sakit masuk hospital tu boleh pilih tarikh kau. Batang berjuntai kau. Kau ingat PM sakit beranak atau aksiden sakit kau. Tu bedah elektif lah sibat. Ada temu janji Apa kau ingat semua orang IQ staraf kau. Batang bawana apa tu lah kau ni. Melayu sakau tak apa pakcik. Jangan Cina dengan India yo. Batang kali kau. Orang Melayu dah tolak UMNO ni. Dah pasal korap ni. Dia dah jatuh dah. Yang kutip tu Anwar lah. Sebab colongap nak jadi PM. Yang suruh RCI tabung ngaji ni PAS. Yang tolak RCI tu amanah. Yang program RCI tu PKR. Tiba-tiba yang salah PAS. Kau nampak tak? Tak ada pasal-pasal cik kono jilat PAS lah pula. Kena batangan betul lah. Orang nak suruh PM Perdana Menteri tu berdepan dengan sidang khas parlimen yang dia buat sendiri. Nak catat jawapan dalam Hansat Parlimen tu. Apa pasal kau program RCI ni? Tindak tanduk Menteri Kewangan tu macam mana? Kalau setakat hantar Menteri Kewangan kedua, baik kau kotoran dulu, janji kau dulu makin. Perdana Menteri tak boleh orang yang sama dengan Menteri Kewangan. Nanti Abang Mat Sabu tu marah. Macam Najib jumpa Najib, Najib jumpa Najib, Najib jumpa Najib. Dr. Mujahid perlu dibawa masuk macam pakatan dia bawa Sami agama Paria tu. Dalam kurungan bukan agama Hindu yo. Rujuk video lepas-lepas kalau nak faham. Dia bawa Sami tu dalam parlimen boleh. Jawapan Dr. Mujahid ni dia kena rekod dalam Hansat Parlimen tu. Kenapa jual aset untuk kurangkan defisit? Sebab masa BN marin defisit 4 bilion pumpang kan. Acik pun tak setuju marah yo. Tapi masa PS ni pula defisit tu dia dah meningkat 10 bilion. Ada 6 bilion lebih meningkat itu jarak itu. Lepas tu tiba-tiba nak selesaikan masalah defisit ni, mungkin dia paper loss saja. Cik pun tak reti yo. Jual aset punca pendapatan anak cucu kita sendiri. Hasan Karim Kobar jual-jual ni bayar tak penuh pun. Suku surat utang ni yo. Usah gampang macam ni. Jadi soalan Acik ni mungkin salah sebab Acik ni orang kampung walau keturunan Eropah. Tapi Dr. Mujahid Perdana Menteri Kewangan pertama Lim Guan Eng wajib direkodkan dalam Hansat atas soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen yang lebih layak dari Pakcik ni. Pasal Pakcik orang kampung. Kau jangan larilah. Anat, faham tak ni? Sibat. Batu kurau betul lah. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasannya, kau klik link dekat bio TT ataupun dekat profile FB ni ya.